Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Dini Irfan bin Syed Aladin 19 DAT 231001 ingin berkongsi tentang sebuah tempat yang unik yang menjadi kebanggaan negeri Pahang, iaitu Perkampungan Kraf Diraja yang terletak di daerah Pekan. Tempat ini bukan sahaja menampilkan keindahan seni kraf tradisional, tapi juga pameran dalam memelihara warisan Melayu Pahang. Perkampungan Kraf Diraja ini dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Pahang dengan kerjasama Kraf Tangan Malaysia serta sokongan dari Istana Pahang. Ia menjadikan pusat bagi para pengrajin tempatan, seniman dan usahawan kraf untuk menghasilkan serta memasarkan produk mereka. Perkampungan ini adalah pusat perhasilan dan pameran pelbagai kraf tangan tradisional seperti tenun diraja Pahang, iaitu kain tenunan tangan yang terkenal dengan kehalusan dan keunikan coraknya. Ukiran kayu, seni mengukir motif tradisional pada perabot rumah dan perhiasan. Ayaman, produk ayaman rotan dan mengkuang seperti tikar, bakul dan beg tangan. Dan seterusnya batik Pahang. Proses mencanting batik dengan reka bentuk asli yang melambangkan identiti negeri, dan last sekali barangan tembaga, perbuatan hiasan dan peralatan seperti tepak sirih serta bekas air tembaga. Perkampungan Kraf Diraja terletak di Pekan Pahang, sebuah bandar diraja yang kaya dengan sejarah dan budaya. Lokasinya strategik menjadikannya mudah dikunjungi oleh pelancong tempatan serta antarabangsa. Perkampungan ini dibuka setiap hari kecuali cuti umum dari 9 pagi hingga 5 petang. Selain lawatan harian, pelbagai aktiviti seperti pameran khas, bengkel seni dan acara kebudayaan diadakan sepanjang tahun. Perkampungan ini diwujudkan untuk memelihara warisan seni kraf tangan tradisional agar tidak pupus ditelan zaman. Selain itu, dia memberi peluang ekonomi kepada pengrajin tempatan dengan memasarkan produk mereka di kawasan ini. Seterusnya, mempromosikan budaya Pahang kepada generasi muda dan pelancong luar, dan juga mengangkat seni kraf sebagai identiti negeri dan negara di peringkat antarabangsa. Pengunjung boleh melihat sendiri proses perhasilan kraf di bengkel terbuka dan menyertai aktiviti interaktif seperti mencuba menenun kain tenun diraja Pahang dengan bimbingan penenun profesional. Selain itu, boleh juga mempelajari teknik ukiran kayu dan cara menghasilkan corak tradisional, mencanting batik menggunakan lilin dan pewarna khas, dan juga membeli hasil kraf asli sebagai cenderamata atau koleksi peribadi.